Ini sebab kenapa korang kena beli Honor 600 Pro. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Selepas aku guna lebih 2 bulan Honor 600 Pro dalam kehidupan seharian aku rasa smartphone ni sebenarnya bukanlah mid-range yang biasa, tapi banyak fungsi-fungsi flagship yang ditawarkan pada smartphone ni dengan harga yang mampu milik untuk rakyat Malaysia. Jadi persoalannya, apa yang buat phone ni menarik? Jom aku share. First kali kita start dengan kamera dulu. Benda ni korang akan guna hari-hari tanpa sedar. Kamera utama dia 200 megapiksel dengan sensor yang besar. Korang boleh ambil gambar, especially waktu malam ataupun dalam indoor tu, memang korang akan nampak terus perbezaan dia. Gambar yang lebih terang, detail yang lebih hidup. Contoh paling real, korang ambil gambar makanan pada waktu malam. Phone biasa mungkin akan gelap sikit ataupun noise, tapi dekat sini akan nampak real. Lagi best sebab resolution dia tinggi, korang boleh crop terus gambar tu tanpa hilang detail. So memang best lah untuk korang yang suka upload dekat IG ataupun kat mana-mana social media. Masuk pula untuk telefoto yang ramai tak sedar yang betapa pentingnya dalam kehidupan harian. Korang tak perlu dekat nak ambil gambar subjek, nak ambil gambar candy, nak ambil gambar anak tengah main ataupun bangunan daripada jauh, semua boleh zoom. Hasil zoom dia ni antara yang terbaik untuk smartphone dengan harga ni. Sebab dia combine antara optical dengan AI. Jadi korang ada kelebihan dan ada kebebasan untuk ambil gambar. Bukan setakat point to shoot je, tapi korang boleh explore angle yang biasa tak bagi dekat telefon biasa. Selfie pula tak main-main, dia bagi 50 megapiksel dekat depan ni. So korang boleh ambil gambar, video call atau record konten, muka stay nampak jelas dan tak blur macam phone biasa. Kalau korang jenis suka buat TikTok, IG ataupun buat story atau meeting online, smartphone ni memang sangat membantu. Korang dah boleh tinggalkan tablet. Dan lagi satu yang aku perasan pada smartphone ni, AI dalam kamera dia memang banyak membantu. Night mode, portrait mode ataupun warna tu memang auto cantik. So boleh aku katakan yang bak kamera ni memang power. Dan aku dah join beberapa macam event, dan aku dah join workshop yang dianjurkan oleh Honor sendiri untuk tunjukkan kehebatan pada kamera ni. Dan aku memang puas hati, dan video tu korang boleh tengok sendiri kat YouTube channel. Ada dekat aku dah post sebelum ni. Kita masuk bab prestasi pula. Bab ni memang aku respect sikit pada smartphone ni sebab memang korang tak perlu fikir langsung tentang lag. Walaupun korang guna buka banyak apps ataupun nak tukar-tukar apps tu kan, nak edit video, lepas tu nak scroll TikTok, banyak korang boleh gunakan dalam satu masa dalam keadaan serentak tanpa mengganggu experience penggunaan korang. Gaming pun sama, kalau setakat PUBG, Mobile Legends ataupun Genshin Impact sekalipun boleh handle dalam keadaan baik. Aku boleh kata prestasi dia memang laju dan power. Cuma satu je masalah sikit, untuk update software dan dia punya security update mungkin akan buat korang fikir banyak kali sikit. Daripada segi ketahanan pula, benda ni memang orang akan ambil ringan. Tapi untuk Honor 600 Pro ni korang tak perlu fikir sangat sebab dia ada disertakan sekali dengan IP68, IP69 dan dia punya ketahanan grade phone ni memang power. Jadi kalau setakat nak jatuh sikit tu ataupun terkena kunci dalam poket, korang tak perlu fikir langsung. Tapi bagi aku secara personalnya, untuk more protection, korang kena tambahlah sikit untuk beli casing ataupun gunakan tinted yang tahan lasak. Walaupun skrin dia ni antara yang power yang Honor bagi. So kita masuk bab skrin pula. Benda ni memang korang akan hadap hari-hari. Untuk phone ni dia menggunakan AMOLED 120Hz. Scrolling dia memang laju. Kalau korang tu dulu pengguna 90Hz ataupun 60Hz, memang korang boleh rasa perbezaan dia. Dan boleh kata warna yang hidup, hitam tu betul-betul. Dan kalau nak tengok Netflix, YouTube, memang fade dia lain. Dan satu lagi benda yang aku suka, brightness dia memang tinggi gila. Aku pernah shoot tengok hasil gambar dalam cahaya yang terik dalam waktu tengah hari dan aku boleh dapat
cepat dan aku boleh tengok hasil skrin dia stay on top. Cuma satulah aku nak ingatkan, kalau korang tengah baca mesej kat luar tu, tutuplah sikit. Dan sekarang kita masuk bab paling penting untuk daily use, ialah dia punya ketahanan bateri. Untuk Honor 600 Pro ni yang menggunakan bateri 7000 mAh. Ini bukan main-main kalau bab bateri. Korang bangun pagi guna sampai malam, stay ada baki. Kalau heavy user pun, aku guna masa shoot video dekat Singgora dulu, aku guna daripada jam 9 sampai 3 petang. Aku rasa bateri tu korang ada lebih kurang 50% lagi. So memang boleh tahan lama tanpa korang perlu fikir pasal charger. Dan masuk bab charger pula, smartphone ni memang provide support fast charging. Walaupun bateri dia besar, tapi charging dia antara yang power yang Honor bagi smartphone ni. Jadi korang tak perlu fikir langsung tentang ketahanan bateri pada smartphone ni. So guys, dengan tahan harga RM2,899 untuk Honor 600 Pro ni, apa pendapat korang? Kalau korang minat nak dapatkan smartphone yang rasa flagship ni, korang boleh beli dekat FM Mall. Aku sediakan link dekat bawah. Just klik dekat situ. So kita jumpa next video untuk review. Mungkin aku akan buat compare dengan Xiaomi 17T. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.